Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Selamat datang ke Auto MLM anda. Pelajaran kita pada kali ini adalah membiasakan diri kita dengan perisian NVU, iaitu alat untuk membuat website. Selepas anda download NVU tersebut, nanti akan ada ikon seperti ini. Anda klik di sini dan ini merupakan perisian NVU. Dan peringkat awal bentuknya adalah seperti ini, dan saya cadangkan untuk anda buang yang ini dulu. Dan selepas itu, bila anda type sesuatu, anda akan lihat ada satu line di bawah ni. Ini merupakan auto spell check, dan saya biasanya buang auto spell check. Cara untuk membuang auto spell check adalah anda klik di anda pergi pada preferences, anda klik di advance, dan anda buangkan underline misspell word ni dan klik OK. Jadi anda lihat dah tidak ada line di sini. Anda boleh delete kan. So saya akan tunjukkan beberapa button yang sering anda gunakan nanti. Jika kita ingin membuka new file, anda hanya perlu klik di new file di sini. Lihat terdapat dua tab. Kalau anda ingin buka lebih, anda klik lagi. Anda lihat ada 3 tabs di sini. Dan jika anda telah membuat website sebelum ini, anda boleh klik open dan cari di mana file yang telah anda save sebelum ini, dan anda boleh open menggunakan tab ini. Jadi selepas anda membuat website nanti, anda akan biasa savekan file. Tak perlu pergi file ini, anda terus klik save di sini. Dan nanti juga saya akan sering menggunakan button link untuk menghubungkan daripada satu website ke satu website yang lain. Dan nanti juga anda akan biasa menggunakan insert. Yang sering saya akan gunakan adalah insert image, table, dan insert HTML code. Jadi ini 3 button sangat penting: image, table, dan HTML. Di sini juga terdapat jenis-jenis font. Anda boleh gunakan nanti font-font yang digunakan. Dan ada 2 button di sini. Satu kotak yang berwarna hitam ni, dan satu lagi yang di bawah ni. Ada 2 kotak. Yang di atas merupakan button untuk color tulisan, dan di bawah ini adalah color untuk background. Dan button ni untuk bagi tulisan lebih kecil, yang ini untuk tulisan lebih besar. Bold, italic, underline. Bold tulisan lebih hitam, italic tulisan sengit, underline ini untuk bagi garisan kepada tulisan. Dan saya juga akan sering gunakan button-button ini: align left, align center, align right, dan justify. Dan di bawah ini juga terdapat normal dan source. Jika saya ingin menggunakan source HTML, saya akan klik di source. Dan kebiasaannya, apabila saya nak buat kerja, saya hanya duduk di bahagian normal ini. Dan sesekali anda boleh gunakan preview untuk lihat hasil kerja anda sebelum diupload ke tapak domain. Dan itu adalah sebahagian besar button-button yang sering akan anda gunakan semasa proses pembelajaran ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih.